Assalamualaikum, good morning. Hari ini kita besok lagi. Lokasi berbeza. Aku dekat Taman Gelora, Kuantan, Pahang. Jom ikut aku pagi ni kita besok sama-sama. Sini meriah. Tengok pagi-pagi penuh orang. Penuh. Memang sini pot pagi-pagi, morning activity for the elderly lah dan family. Kebetulan hari ni cuti. Tengok betapa ramai orang. Tengok lah sini, penuh manusia. Parking pun susah tadi. Ramai orang. Dekat dengan Tasik. Tasik penuh teratai. Okay, sambung. Kita teruskan kita punya biswak pagi ni. Baru mula 0.12 kilo. Kat sana pantai. Di pantai. Sana pantai. Sini Tasik. So korang boleh dapat dua. Sebab selalu kadang-kadang biswak ni either one je. Dapat Tasik ataupun pantai. So dekat sini boleh dapat dua. Choose lah mana nak. Wow, best. Mana pun best. Laluan pantai. Wah, ini meriah. Tengok, sini ada tempat refleksologi. Yang sini pathway yang jalan pantai. Wah, Zumba. Penuh Zumba. Kebetulan event postpone. Supposedly 26 sampai 27, 28, 29 ada event Normal Market, tapi the event has been postponed to another date, bulan September 26 hingga 28, and ada jemputan kenduri lah. So we datang Kuantan yesterday, and hari ni aku habis buat kat sini. Tempat baru, best sikit. Ambil lah gambar semua orang Dina. Dina ambil gambar. Hari ni aku, Wani dengan Dina. Yang lagi dua orang tu tidur. Anas dengan Amar tidur. Malah dia orang main tidur aku apa tahu. So kita orang je lah yang ada. Kita ada kita punya official photographer untuk hari ni. Kalau kata nak senaman, kat sini pun ada tempat senaman. Gym taman. Panggil ni chin up. Ni pun sama, chin up. Kalau kata nak melepak pun ada kursi. Kursi pun ada. Okay lah. Nice lah. Silara Gelora. So kita orang tak lalu dekat Silara Gelora tu, kita orang lalu jalan yang menghala ke pantai. Jauh sikit. Oh, meriah tu, ramai orang. Syok tu. Sekarang pukul 8 0.67. Oh, sini pasir. Tak agak jalan atas pasir. First time dulu atas pasir. Hari ni dia orang ni pun ada. Amir dengan Hajar. Boleh cepat-cepat laju lagi.
Oh, sambung. Kat sini apa yang aku notice best dia punya track ni pasir. Apa yang aku rasa sangat best track atas pasir ni sebab aku baru operate lutut. So bila jalan dekat pasir ni, dia sangat lembut tau untuk aku pijak. Dia jadi macam very, how to say, dia macam macam ada padding lah. Sangat selesa. So bagus macam ni. Aku mula ingatkan macam apa benda pasir ni, macam rupanya the rationale behind it tu macam dia sangat comfortable untuk orang yang macam aku yang pun lepas operate lutut ni. Terbaik lah, memang best. Continue. Tempat senaman. Dekat hujung trek ni, dia akan membawa ke jalan pantai. Aku tunjuk. Ni, corner ke kanan. Nak lalu ke tepi pantai. Dengan scenery pokok runya, memang biar. Sampai lah pergi pantai. Ni berkucing. Continue lagi. Ish, laju betul dia ni. Tiba-tiba sampai sini. Magic je. Magic je. Dah 0.12 km dah. Wah, baik. Perjalanan diteruskan. Dah 1.15 km lah. Wah, baik lah. Itu tadi yang Tasik tadi tu, yang ada jambatan tu, kita tak lalu situ. Kita lalu kat sini. Kat sini dia ada laluan lagi. Laluan ke kiri ataupun laluan terus. Boleh pilih yang mana. Laluan kiri lah. Come on. Perjalanan diteruskan. So, macam aku cakap tadi, kita ambil laluan yang luar, ni ada laluan dalam dengan laluan Tasik. Ada 3 route lah. Dia nak sampai ke hujung lah sebab dah dengar lagu-lagu apa tu, lagu Zumba tadi tu. Tadi belah sana tak dengar. Aku rasa korang boleh dengar kot lagu techno tung menunjukkan yang kita dah sampai ke kita punya starting point.
banyak pokok ru. Ni baru tanam ni, pokok kecil. So macam mana? Hari ni punya base spot punya location best tak? Kalau kata korang pernah datang sini, korang boleh komen lah apa yang korang selalu buat, and apa lagi tempat yang best dekat Kuantan Pahang ni lah. And yes, aku as a first timer dekat Taman Gelora ni, aku rasa macam memang best. Sebab sebelum ni aku pernah datang, tapi datang bukan base spot datang dengan Umi beli goreng pisang. Tu years way back. So ni best lah. So seperti biasa, kalau kata korang dah tengok kat channel ni, kasih thumbs up, like, share, follow, komen. Oh, jalan pantai lagi menarik. Tengok tu. Menarik betul. Tadi kita orang jumpa 2 tim Zumba. So sekarang aku jumpa tim yang ketiga, tim color orange. Tengok. Tim orange. 热身运动，前平击掌，齐步走。Ada lagi. Sebelah tu pun ada lagi tim lagi. Meriah weh sini. Yang belah ni tim ungu. So aku jumpa 4 tim lah. 4 tim Zumba. Dan habis kat hujung. Update terkini dah 1.64 km. Okey lah, Alhamdulillah. Satu pusingan ni dah 1.6 kilo. 1.64 km, 30 minit. Sampai 8.21. So cukup lah untuk hari ni. Dah 1.67 km and we can wrap lah. So seperti biasa, jangan lupa like, share, follow, komen. Nanti aku akan bawa korang lagi resort di tempat yang best-best. And aku akan sentiasa update my ni progression lah. Apa yang dah jadi, apa yang akan terjadi. And sampai kita bertemu lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum and selamat tinggal. Thanks for watching guys. Bye.